Alhamdulillah, lepas tu tahun 2019 kan, dia senarai-senarai kan, 15 orang tau. 15 orang menang. 2 yang menang. Pertama bukan kawan, kedua aku. Menang banyak kan. Padan bukan kawan. Masa pergi, dulu berduit banyak, pergi bank, isi orang ni. Oh, mengigil-ngigil tu ni. Terdengar bisikan ni. Padan bukan kau. Bukan main lagi ceramah sedekah tak pernah memiskinkan orang. Padan muka kau. Dengar. Kan cerita betul ni. Nak tunjukkan saya ni manusia biasa. Saya terasa duit yang ada tak adalah banyak sangat terkumpul tu. Bayangkanlah. Lepas tu nak buat family, mana boleh pakai package yang biasa-biasa. Bagilah package yang okey sikit. Dulu package kalau lah sebayang setiap seorang tu 9,000 lebih tak lagi lah. 9,000 lebih kali 15 orang. Jangan dijumlahkan. Cukup macam tu saya cerita. Menang. Lepas tu lantak lah. Habis-habis lah duit. Cerita itu. Balik rumah lepas tu. Bila nak pergi umrah tu. Saya pun pergi. Bila tengok masing-masing pakai kain ihram. Masing-masing bersiap. Family saya yang dapat pergi ni kan. Ada yang dah masuk senarai insolvency. Kami minta surat penjamin. Kena letak duit jaminan apa semua. Ada siapa family yang jamin dia. Ada yang tak pernah naik kapal terbang. First time naik kapal terbang. Terus pergi sana. Masa tu bila tengok ada yang menangis. Masa tu dekat KLIA tau. Bila tengok semua macam tu. Separuh daripada perasaan duit habis tadi hilang. Separuh tau. Separuh lagi ada. Perasaan duit habis tu. Tapi bila sampai ke Tanah Suci, sebab saya memang kalau pergi dengan saya nak masuk Mekah dulu. Buat ibadah dulu. Melontar kemudian. Kat Madinah ni ramai melontar. Jubah. Coklat. Minyak. Macam lah kan. Jadi, masa tu, bila sampai kat Tanah Suci, masing-masing menangis. Kita dah pun tiba di bumi Mekah Al-Mukarramah. Di sinilah Allah menyambut kita, tuan-tuan dan puan-puan menangis, nampak air mata dia orang. Hilang perasaan duit saya habis. Saya gembira sangat. Lantaklah duit aku habis kan. 2-3 hari lepas tu nak ke Taif. Kena pula bayar 160 riyal setiap seorang. Masing-masing jawab, tak apalah, lain kali lah. Mungkin sebab masing-masing tak ada duit kan. Aku bayar juga. Sebab kalau tunggu dia orang memang tak nak pergi lah. Sebab kena bayar. Saya bayar je juga. Biar pergi Taif. Pergi. Tapi demi Allah, saya cerita kat semua. Sampai ke Malaysia. Tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Saya cerita betul. Masa tu tak adalah dalam hati bujur balik modal. Tak. Masa tu saya cakap dalam hati saya, ya Allah, siapa lagi aku nak bawa lepas ni, ya Allah, tolong jangan angkat tangan. Okay. Dan tahun 2023 saya bawa 45 orang ahli keluarga saya pula. Betul. Boleh buat benda tu. Sebenarnya wakaf ni sebenarnya kita rasa macam berat. Bukan banyak pun, berkira. Tolak gaji tadi minimum berapa, Ustaz? Tolak gaji minimum berapa? Sikit. Potong hari ni RM50 terus. Barulah cepat. Terlelap 500. Ustaz Arif, tolong Ustaz Arif. Saya tak sengaja. Tak berasa tersilap wakaf. Bolehlah tersilap wakaf. Jangan risau, Allah ganti. Masuk 50. Astro full package. RTM Click boleh bayar. Bolehlah pula jom tonton. Sebab luka di hujung setia. Kau boleh bayar kan? Boleh bayar nak tengok Datuk Firzan jiwa seorang pentaksub. Aku tak tengok orang share dalam TikTok.
Boleh bayar Netflix, Prime Video, Disney Hotstar, boleh bayar. Tapi wakaf kerana agama untuk kita. Kita kedekut duit dalam beg kita, pergi dekat Gloria Jeans. Dah habis berapa? Kau cakap dengan aku air minuman dia berapa? 5 boleh. Darik tak darik mak? Kampung kan 5 boleh. Gloria Jeans tu. Lepas tu sebelah tu restoran atau tempat makan apa kafe apa tu? Apa dia? Fly bite apa? Oh, light bite. Light bite. Lepas tu sebelah tu apa? Admire. Apa? Kafe. Punya handal kafe, pandai light bite. Kosong. Kau fikirlah. Semua ni wakaf ni pasal. Kalau kau bagi lebih sikit, tentu lain air aku ni. Kan? Aduh. Betul. Kita boleh belanja untuk tu. Kita boleh bayar kita punya alat-alat makeup. Kita boleh tukar sport rim. Tukar sound system dalam TV. Dekat dalam TV, dekat dalam kereta kita. Tukar cat. Tinted. Nombor plate fancy. Kita boleh macam-macam. Beli online. Beli ni. Add tukar. Berapa? Tak ada mana. RM1 je kita beli. Mana ada? Jangan nak bohong. Tapi untuk diri kita ni, pelaburan akhirat ni, kita berkira dengan Allah. Bukan berkira dengan orang. Bukan berkira dengan Musa Aris. Musa Aris dia RM1 tu dah. Tak. Berkira dengan Allah. Tu cerita dia. Harta yang diwakafkan tidak mengurangkan rezeki. Saya dah buat, saya dah rasa. Dan adalah beberapa grup yang saya hantar. Ada grup tu saya hantar grup sepupu je. Perempuan je semua saya hantar. Pergi dengan isteri saya. Ada tu satu keluarga tu saya hantar pergi. Belanja ni percaya Allah ganti. Saya dah rasa dah. Tanyalah. Betul tak? Perasan tak? Cuba tengok contoh paling senang nak faham. Ibadah korban. Perasan tak ibadah korban kat taman perumahan kita? Kat kampung kita. Cuba tengok. Senarai yang masuk korban 5-6 ekor, 7 ekor, 10 ekor. Senarai nama tu tanya Ustaz Aris. Kebanyakannya senarai nama berulang. Jadi tak tahu orang yang sama je. Keluarga dia. Surau sampai tanya dia. Masjid tanya dia. Tahun ni buat korban tak? Bolehlah sekor. Buat tak? Sebab dia dah rasa. Kita nak masuk satu bahagian dia pun kira. Selagi kita tak mulakan dia, kita takkan tahu perasaan dia. So, borang tadi jangan dikonyolkan. Mana borang kat tangan tengok, mana borang? Dah siapa dah isi? Yang tepi mana borang? Tu yang depan dia tak bagi lagi borang. Bagi borang, siapa bagi borang tak lagi. Ni yang depan tu dia nak sangat isi, kan? Borang tak ada. Hari ni dia akan umumkan dalam grup ceramah Syamsul Debat hari ni kita dapat potongan berapa? Dia akan announce. Dekat papan iklan elektronik hospital. Graf tu cuci ni ah. Balik je lah. Woi, banyak. Betul lah. Kita kena cabar diri kita. Belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian pada harta yang dicintainya. Tengok dalam wallet. Yang mana paling kita sayang, yang tu kita bagi. Dalam tu ada 2 helai je, RM5 dengan 100. Mana paling sayang, yang tu kita bagi. Saya memang tak sayang 100 ni Ustaz. RM5 tu lah yang paling saya sayang. Jangan ambil, lantaklah dia. Kau nak bohong siapa? Kan? 100 ni kita sekedekutkan 100, kita keluar bayar kat Gloria Jeans tadi habis RM15. Bayar dekat Light Bite tadi habis RM20.
Hak bayar dekat ni dah tinggal RM30, dekat DIY bayar RM10. Akhirnya semua tu DIY punya, Glorian Jeans punya, dengan tu Light Bite tu punya. Yang tinggalkan kita apa dia? Yang kita masuk dekat wakaf ni tadi. Berapa? RM1. Itulah katanya. Masuk dalam kubur. Asal lapang kubur aku ni. Asal lapang lah. Tak adalah lapang sangat, lapang sikit lah. Malaikat pun jawab, dulu waktu ceramah Syamsul debat, kau wakaf RM1. Kalau aku tahulah macam ni lapang kubur aku bagi semua duit aku. Dah terlambat. Masa boleh bagi, tak nak bagi. Tiba-tiba ada bisikan, tengah dengan ceramah, dengan bisikan. Biasa kat tengah, jangan kat tepi. Kau mati esok. Contoh, kau mati esok. Apa yang kita akan buat? Kita dah tahu kita nak mati esok, apa kita buat? Pagi kan Ustaz hadis, apa nak bagi ni? Sebab nak mati sangat dah. Betul tak? Pergi dekat ni, pergi dekat surau. Allah, ampunilah dosa aku ya Allah. Masa tu nak sedekah, nak belanja, nak wakaf, semua nak buat. Betul tak? Bayangkan, masalah kita tak tahu kita mati bila. Bukannya ada keluarkan notis board tu, senarai kematian hari ni. Update setiap hari selepas Zuhur. Kita betul, balik, nama tak ada, balik. Woi, nama kau, besok. Nama kau besok. Ya Allah, lepas tu pergi jumpa imam, minta tolong mak. Kalau doa, minta minggu depan je bang. Tangguh minggu depan, minggu ni ada kenduri. Nak settlekan kenduri anak tu nanti mati-matilah. Imam kata tak apalah, kita ikhtiar kan, doa. Ya Allah, hamba-Mu ini, siapa nama? Okay. Hamba ni nama ni semua sebulan ni minta tangguh ya Allah, kematian ni dapat minggu depan jadilah ya Allah, sebab nak kahwinkan anak dia, lepas tu matilah ya Allah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Dia pun pergi tengok, padam nama dia. Dah nombor 2 tu lah, nombor 1 cakap berlaku pula mati kita. Seorang tu pula. Kalau macam tu tak apa, masalahnya kita tak tahu kita mati bila. Itu sebabnya. Dan keluarga yang membudayakan wakaf akan membina jiwa pemurah, kasih sayang dan kebergantungan kepada Allah. Bila kita bagi wakaf, anak pun nampak kita bagi wakaf, kita membudayakan keluarga kita. Kesianlah mama orang tu, nak wakaf jugalah, nak sedekah jugalah. Nampak? Tak padang dengan kampung, mama. Siapa sini anak ada panggil dia mama kan? Tak ngaku pula dah. Mama, angkat kan mama. 1, 2, 3. Kak, akak asal mana kak? Kelantan. Mama. Cakap dengan baby kan, mama. Nenek ke apa? Tapi orang Kelantan memang biasa ma kan, mama. Mami lagi dahsyat. Mana mami? Ayah papi ke? Bukan. Ayah apa? Jadi. Oh, jadi. Okay. Bukan nama anjing ke papi? Kan? Mama, kesian mama orang tu kat sekolah tadi kan, Alung bagi duit Alung. Kesian dia, biarlah dia makan. Habis Alung tak makan ke? Tak ada, janganlah. Lepas ni sedekah pun janganlah sampai tak makan. Tak apa, nanti besok mama bagi buat bekal, bagi dia sikit makan. Terima kasih mama. Tengok, kita mengajar anak kita. Nampak tak? Jadi wakaf ni menahan hak. Baru definisi tu. Belum start ceramah lagi. Jadi wakaf ni menahan hak milik satu harta yang kekal zatnya, menjadikan manfaatnya untuk kebajikan kerana Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW, bila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Sedekah jariah ni, apa maksud sedekah jariah? Itu wakaf. Selama ni sebut sedekah jariah. Jariah ni yang berterusan. Maknanya kita sedekah tu dia akan guna sampai bila?
Contohnya dia wakafkan tanah kubur. Dia wakafkan tanah kubur. Selagi mana mayat tu ditanam situ, pahala dia mengalir. Wakafkan pusat, kalau perasan Institut Profesional Baitul Mal, itu semua duit wakaf tu. Berapa ramai dah yang ambil belajar dekat sana. Diploma pengurusan mutawif, pengurusan umrah dan haji. Ya. Kat sana. Nampak tak? Ada anak murid tempat saya pernah buat kajian lah. Dia kata lebih 90% orang yang meninggal disebabkan oleh penyakit kanser. Lebih 90%. Daripada USIM yang buat kajian. Anak murid tempat saya di USIM. Lebih 90% yang meninggal disebabkan oleh kanser akan meninggal pada hari atau bulan yang baik. Cuba tengok ahli keluarga kita. Dia akan meninggal sama ada Rejab, Syaban, Ramadan, Isnin, Khamis, Jumaat. Betul tak? Antara itu. Dan masalahnya, kalau kita tengok bukan masalah lah, maknanya yang bagusnya pula, satu lagi, orang yang meninggal kanser ni kebanyakannya dah tahu dah dia nak pergi. Dia pun tahu dia makin tak larat, dia rasa dah tak lama dah. Dia keluar duit dia 50,000. Dia 50,000 ni, 20,000 mak dengan abah pergi umrah. 10,000 bagi Kak Long, sebab Along kata itu dia nak mega. Lepas tu lagi balance lagi 10,000 lagi. Lagi 10 lagi 15,000 tu, mak tolong mak pecah-pecahkan 1,000 tu pergi wakaf masjid. 1,000 dan 1,000 lagi tu untuk SAS. Wakaf hospital. Dan balance ada lagi 500. Mak tolong top up handphone. Sebab telefon seorang minta maaf. Bukankah itu kematian yang dicemburui? Betul dia? Ya, itu sebab kita dengan rezeki dapat anak-anak yang baik. Ya. Bila diuji dan anak pula mak sakit, ayah sakit. Masa tu baru tahu anak mana yang bela mak dia. Anak doktor, lawyer, engineer, pengarah, timbalan pengarah. Contoh, bukan hospital. Padahal kes sepupu ni, geng lawan Muacun malam raya ni. Ya. Allah. Rupa-rupanya dulu kan, tengok abang kau seorang doktor, engineer, lawyer, kau menyesal kakul kau rumah. Berkat tadi kita sedekah tadi punya anak yang semua, walaupun dia tak berjaya dalam akademik, dia yang bela kita bila kita sakit. Lah badan mandikan Allah. Kan, suapkan makan, mengalir mata mak dia dulu. Aku cakap kat dia, engkau menyusahkan aku je. Dulu cakap kan, sekarang dia bela kita. Papa bawa pergi bilik air. Allah. Siap tadi mak nak makan apa-apa tak? Cakap pun dah tak jelas. Stroke kan? Nak makan apa-apa tak? Yelah, nanti saya cari. Kawan mak kau nak apa? Dia nak jambu batu. Dia je faham. Anak lain doktor tadi tak faham. Yelah mak, nanti saya cari mak dia. Yang tu pula dengan asamnya sekali. Okay. Nak kau gelak-gelak, dia faham, kita tak faham. Rezeki. Jadi wakaf ni termasuk kategori sedekah jariah yang berterusan. Kadang-kadang orang cakap kita dengar je, kita nak tambahkan apa, nak ubah suai, nak besarkan lagi tempat solat, cepat-cepat lagi. Sebenarnya wakaf ni borang tu ujian untuk kita. Ya Allah, kenapalah time ni kau bagi borang ni? Tak, ujian. Kalau nak bagi, jangan bagi bawah daripada RM50. Kau tambahkan 1 kosong. Faham? Faham ke tak faham? Hari ni saya nak pecah rekod ni. Bawah Samsul debat hari ni dapat connection berapa? Yang potong gaji. Muka tu. Masalah tu. Kenapa wakaf membawa rezeki yang berkat? Apa maksud berkat ni?
Apa maksud berkat? Pertama, benda baik dan nikmat. Pertama. Dia tak baik, benda tak baik. Berkat dia tak boleh, benda tak baik. Alhamdulillah, rezeki second prize nombor ekor. Tak mahu dia tu. Mesti benda baik dan nikmat. Kedua, kalau sikit mencukupi. Ketiga, kalau banyak bagi manfaat pada ramai orang. Dan yang keempat, digunakan untuk mencapai keredaan Allah SWT. Ni hospital ni. Itu keredaan Allah. Ya. Sediakan tempat sakit. Ada hospital wakaf baru buka. Ya ke? Hantar ke sana lah.